Hari ni ada orang yang disihir. Sakit tuan-tuan benda-benda macam ni. Demam pun kita dah sakit dah. Ada orang kena sihir, muntah darah dan sebagainya. Allahu Akbar. Jijiknya pemikiran, gagalnya kita melawan hawa nafsu dengan dengki kita kepada orang sampai tahap kita boleh menghancurkan orang lain. Tuan-tuan perempuan, kalau benda tu bukan hak milik kita, jangan sampai tahap menghancurkan. Orang Melayu lah terutamanya. Minta maaf kalau saya gunakan tuan-tuan istilah orang Melayu lah. Bangsa saya sendiri tuan-tuan, bangsa kita ni penuh dengan kedengkian. Biar dua-dua tak dapat daripada kau dapat seorang. Itu memang perangai kita. Biar dua-dua tak dapat. Sebab itu kita dijajah. Sebab itu kita diambil hak kita oleh orang lain. Orang lain biar dapat. Jangan jiran kita, jangan adik-beradik kita, biar hancur. Itu cara kita berfikir. Terus terang benda inilah yang menghancurkan kita daripada dulu sampai sekarang. Itu yang sampai tahap boleh berbunuh-bunuhan. Minta maaf tuan-tuan. Ingat, sihir ni adalah benda yang syirik. Syirik ni tuan-tuan, benda yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau akan meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah. Taubatlah. Jangan sampai tahap kita melukai orang tersebut dengan kedengkian kita, dengan hasad kita. Sihir bukan satu benda yang tak real. Dia real, memang ada. Moga Allah menjaga hati-hati mereka yang berada di sekeliling kita. Ada orang minat dengan kita sampai tahap tuan-tuan dan puan-puan dia memisahkan kita dengan orang yang sedia ada di sekeliling kita. Bukan tak ada sihir pemisah, ada tuan-tuan. Jaga tuan-tuan Allahu Akbar.